Sifat perangai yang dipuji. Puji pada sisi syarak, juga puji di sisi manusia. Tiap-tiap satu dia akan buat bab. Mana 10 bab lagi akan datang. Imam Ghazali sebut di mana? Di dalam kitab dia yang bernama Al-Arba'in fi Usuluddin. Jadi kitab penawar ni kebanyakan mu'alif kita dah kutip ambil dari kitab Al-Arba'in yang bagi Imam Ghazali. Yang pertama yang nak bercara dulu taubat. Sifat yang terpuji, perangai yang dipuji, iaitu taubat daripada segala dosa. Ini sifat terpuji. Taubat ni kita selalu ambil hak Arab jadi Melayu taubat. Kalau kita nak kira kelik kepada Melayu kita apa taubat? Mari daripada kalimah Arab taba yatubu taubatan. Al-Quran sebut tu. Ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Gapo tubu ila? Yang lurah pula. Ya ada taba'ala. Ya ada taba'ila. Jangan Al-Quran tadi. Tubu ilallah. Wa tubu ilallah. Ayyuhal mu'minun. Tubu ilallah. Jadi bila taubat kepada, bahasa kita bahasa kita apa? Kembali kepada. Tu taubat tu paling kelik bahasa kampung. Dulu lawan deraka ke orang tua, lawan orang tua, lawan ketua. Dulu. Lepas tu mari mikir paling kelik. Paling kelik ni serah diri. Ta'ala aku dulu. Dulu kita lawan orang tua. Lepas tu paling kelik ma'ala ayah. Tu panggil taubila. Saya panggil mop tu boleh ke tak? Sarapak pit. Sarapak pit. Itu dah tu panggil. Sama jalan juga. Cari tengok luar tu. Tu taubat. Taubat mana kembalilah. Soalan Tuhan panggil kita. Ya ayyuhallazina amanu. Hai orang yang telah beriman. Asah tapakmu ada iman. Percayamu ada. Mu percaya aku Allah. Mu percaya aku Tuhan. Mu percaya aku rakyat. Mu akan mati. Duduk balik. Mu percaya. Mu ada iman. Ke Nabi-Ku. Mu percaya semua ke Quran. Mu percaya. Tapi mu deraka kat aku di segi suruh larangnya. Klik mari. Tak ada tua dah panggil anak suruh klik lagu tu dah. Klik mari. Tu mana taubat kembali. Tu pada luar. Kalau Arab gak taba ay raja'a kembali. Kelab tu tu akhlak yang bagus tu. Ya orang nak kembali balik tak jadi isah berasa salah. Cuba tak berasa salah. Masa kena bila nak balik? Klik ayah muda panggil tengok tak jauh. Cuba berasa salah balik klik selalu. Takut pun paling serah diri minta maaf lah. Tu mana taubat tak akhlak yang bagus kata. Satu akan sebut sekali lagi. Hukumnya apa dia, maknanya apa dia. Yang kedua setengah pada akhlak yang dipuji itu iaitu takut akan Allah. Dia panggil takwa. Takut tu yang kita panggil apa lagi? Beringat. Takut juga hera bahasa kampung. Ya orang ada takut dia hera. Orang royak apa ni tak hera. Dia tak ada sifat takut dia tak hera. Sampai dia kata aku tak hera siapa dia. Kata sakit tu. So dia kata apa aku tak hera siapa dia. Bahasa surat panggil tak hirau. Tu panggil takwa. Ni panggil sifat terpuji. Sebab itulah kita disuruh ittaqullah. Dalam hadis sebut ittaqillaha haitsuma kunta. Kamu takutlah akan Allah di mana tempat kamu berada. Cuba kita takut ke orang ni depan orang kita takutnya. Kita takut ke benda. Takut ke benda kita takut. Kita tagilah ke tempat tu. Takut kepada harimau. Kita tagih kot tu. Tapi takut ke Allah. Di mana lepas?
Takut ke orang tu, kita lari ke apa lain. Takut ke benda tu, kita lari ke lain. Tapi takut ke Allah, nak lari hidup mana. Baca dalam hadis kata, ittaqillaha haitsu ma kunta. Takutlah kamu akan Allah di mana tempat kamu berada. Dia kata sifat akhlak yang bagus tu. Dua yang akan sebut. Dan yang ketiga, dia tulis tu zahid. Al-aulanya tak ada alif molek zuhud. Zahada yazhadu zuhdan. Ya zuhdan panggil zuhud. Bila tulis alif gitu, zahid mana kena ke orang. Orang yang bila ada sifat hatinya zuhud, seorang tu panggil zahid. Ada pernah caranya akhlak, akhlak tu panggil zuhud. Apa zuhud? Iaitu artinya benci akan dunia dan berpaling dari. Berpaling dari ni mana tinggal. Apa makna benci ke dunia? Hati tidak bersangkut dengan dunia. Itu panggil zahid. Dalam hadis sebut juga, izhad fid dunya yuhibbakallah. Kamu zahid dalam dunia, nak kasihkanmu oleh Allah. Izhad fima fi aidina. Kamu zahid pada barang dalam tangan manusia, yuhibbakanna. Manusia kena kemudianmu zahid. Ya ke kita ni tak boleh tengok orang kena berlaku. Hak dia kedeku, orang nak berlaku. Orang kata online gitu. Saya tinggal biar lagu tu dah. Tengok hadis sebut. Kamu zahirlah pada barang yang ada di tangan orang. Manusia kena kamu. Orang suka nak beri pula kamu. Dia panggil sifat zuhud. Nanti tengok huraian dia di bab masing-masing. Dan yang keempat, sabar. Apa sabar? Kalau hasilnya panggil apa sabar? Otun. Kalau ot saja, apa beza dengan otun? Ot tu berat. Kalau tun tu, tahan. Tun, tengok bunyi tun. Cuba bohong sikit ya. Tahan. Ya dua ni dekat-dekat aja. Ot berat. Tun tahan. Dia tahan hati. Tengok supaya kita orang sakit. Bomo nak cocok. Bomo royak ubat ni sakit sikit ni. Tak apa. Tahan hati sikit deh. Tengok berkeruk kita. Jangan tahan juga. Royak ada ubat ni sakit, tak apa kita rela tahan juga. Tahan apa? Tahan hati. Kita serah diri untuk dibaca. Tahu tak kan? Hati-hati kita nak sanggup nak tahan. Tun. Tak ada dah. Tun tahan. Jalan tahan. Arak sabar. Cuma dia bagi sikit lagi kalau arak ni ada tengok sabara ala sabaraan. Kalau sabaraan ni jenis bahasa nafsu setuju. Nafsu setuju, nafsu suka, logat kita sampai nafsu berahi. Hak berahi tu kita kena tahan. Hak tu kena beri. Hak tu. Berat sikit tu supaya tak nak turun banggu lah. Cuba kalau beri tak makan. Tak laju tu. Terpecah beri kaju turun pergi kursi tu. Dia panggil sabaraan hak lagu tu. Kalau hak sabara ala bahasa nak panjang naik. Nak naik bukit tu. Tengok tu kena naik dengan gia berapa lah. Kena naik dengan gia 1. Kerana dengan gia 5 akan mati lagi ya. Hak tu gia laju tu. Bila nak naik bukit kena tukar gia 2. Atau lagi 4 tukar gia 1 tu kan nyong naik perak. Sebab apa? Sebab kalau panjang naik gitu ya hati tak lawan. Berat tu kena tukar. Tu sabara ala. Logat Melayu kita panggil kena kaca, kena tebang. Tu sabara ala dia panggil. Ada pun kok balik nak turun bukit tu, dia panggil laju. Kita kena duk break. Tu sabaraan. Maka kalau bagi maksiat, nafsu kita setuju. Tu kena sabar dari dia panggil. Kalau nak suruh buat kebajikan, hati tak suka. Tu kena tebang kaca. Sabara ala dia panggil lagu tu. Sifat yang terpuji semua tu.